cakap. Hai. Selamat pagi. Sekarang pukul Sehat berapa? Ke? Sekarang pukul 8. Pukul 8. Sana malam dah lah no. Malam 9. Jomlah nak pergi kebun jom. Ni hujan ni. Malam hujan kuat. Satu malam hujan. Ni nak pergi kutip tu. Kobe bunga. Ni tengok pokok labu ni. Pokok labu. Naik. Ni. Tomato tak buah lagi. So kita nak petik sayur pagi ni. Tengok sayur apa yang dah boleh petik dah. Serai. Tengok dulu dah. Mak berdiri dekat jagung tengok. Mana? Ni. Tu. Jagung dah tinggi. Tengok lagi tinggi. Dah pada saya dah. Lagi tinggi dari mak tengok. Tengok. Tak lah. Boleh makan. So ni pokok. Nak cabut tu dah. Potong gitu je. Tak payah cabut, potong. Jom pergi sebelah tu. Inilah kobis bunga. Ni tengok. Ni kobis bunga tengok dah besar dah. Mak ni pun boleh petik dah mak. Ni pun. Ni pun boleh dah ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Oh, pisau ni. Kau tak main golok. Ambil golok ni. Cuba cabut pokok ni. Pegang sat. Boleh kuat ke aku? Cabut lagi baik. Cabut pokok kobis bunga. Baik terlentang ni. Itu dia. Tengok dah. Wow, tengok besarnya mak. Tengok isi dia. Besarnya. Besar dah. Tak dulu bunga tu. Tak sini ya. Oh, cepatnya cabut. Wow. Kobis bunga. Jom, petik daun kesuk. Tengok pokok labu baru tengah panjat. Hujan pagi tadi, so pokok semua jadi subur. Petik pokok. Ni cili, terung, tomato dah buah dah tengok. Nah ni pokok labu, dia dah panjat sana sini. Dia, kayak ni. Labu sampai ke bawah tu dia panjat. Dia climb. Nas buat tempat climb, dia tak nak climb. Dia nak ke bawah. So Nas tak sempat lagi nak bagi dia panjat. So biar je dia dekat bawah ni. Tengok. Tu dia. Sana sini pergi dia. Tu. Apple. Nampak tu sedap apple ni masak gulai lemak ni. Itulah banyak orang cakap masak lemak sedap kan. Oh, sedap dia masak. Tengok saya tu. Hak ni masak lemak je. Oh, tengok tu. Dia main ke sini. Dia datang ke sini, dia suka pergi bawah-bawah ni, nampak? Macam tu. Bila kita buat tempat dia climb, dia tak nak climb. Dia tak suka. Tu dia. Pucuk labu. Tu dia. Sok lada. Lada solok. Dalam tu cili. Tu dia. Tengok. Wow. Banyaknya. Dalam sebulan dia dah banyak macam tu. Baja, ramai yang tanya pakai baja apa. Baja tak sempat letak baja lagi. Banyak sangat pokok, Nas pun tak sempat datang baja sebab panas terik kan. Dekat sini kalau panas sangat 90 Fahrenheit macam tu. 80-90 Fahrenheit panas. Dekat bawah-bawah tu. Tu dia.
nak petik pucuk labu tu, tengok tu, tiba-tiba kena voice over, tiba-tiba je masa record GoPro tu, video ni tak ada suara pula, time nak edit, sayangnya kan. So terpaksalah Nas voice over. Tengok tu pokok kemangi mak tengah petik tu. Pokok kemangi ni wangi tengah-tengah petik ni kan. Bila tanam pokok ni, nyamuk pun kurang dekat area sini tau. You all cuba tanam tengok kemangi ke, oregano ke, tengok tu. Harvest nak masak, ada yang nak bagi orang dekat sini. Lepas tu tengok tu, kemangi ni Nas beli seeds daripada online. Kalau nak order daripada Malaysia pun ada juga benih yang Nas order daripada Malaysia. And pokok jagung dah tinggi, and ketumbar Jawa tengok tu dia punya anak-anak dia. Tapi pokok ketumbar Jawa ni macam tu, dia tajam dia punya duri dekat ujung tu. And mak nak harvest apa ni, daun kesung. Mak tanya pokok apa ni, mak tak tahu ni pokok seleri. tak nak kurang makan daun seleri tu, kita cabut buang je. And daun kesum tu tengok tu, time beli dekat pasar Mexico dekat area sini, sepokok tu ada suami isteri orang Thai jual $6 sepokok kecil je. Daun kesum tu tengok lepas bulan tu dah boleh harvest. Nampak tu pokok timun dah bunga, strawberry pun ada. And area dekat sebelah sini pula, Razak Garden Bed baru ni, ada tanam kangkung lah, ada ketumbar lah. Tengok tu mak harvest kangkung ni. Kangkung ni Nas beli seeds daripada Thailand. So mak nak masak lemak kata. Mak ni kalau masak lemak dia suka. Tapi tak boleh pedas sangat lah. Mak tak suka pedas sangat. Kalau Nas suka. Kalau kangkung tu kena pedas-pedas sikit. Kangkung goreng belacan. Nas suka. Tengok tu. Dalam sebulan macam tu dah besar macam tu, nampak tu. Macam tak percaya kan. Tak pernah baja lagi sekalipun. Sebab semai seeds. And then Nas just pakai tanah kompos. And campur pasir sikit. Macam tu. Medium dia mix. And sebelah situ mak nak tunjuk. Dekat sini nak tunjuk ada pokok rosal, pokok daun asam tu, and ada kailan, ada pokok ketumbar. Tengok tu pokok ketumbar, ya Allah, tengok dalam. Tapi ketumbar ni dia memang lambat sikit naik, nak bercambah tu kan. Daripada seeds tu dalam 2 bulan lebih macam tu baru besar tu. Nampak tu pokok ketumbar, wanginya ni organik ni, tak ada racun apa-apa pun. And baja pun tak pernah letak lagi. After hujan lebat, macam tu lah, kejap hujan, kejap panas. Ketumbar ni dia suka hujan, tahu. Dia suka hujan. Time dia punya semai seeds tu kena rajin siram-siram dia dalam panas terik tu. Nampak tu hujung tu ada pokok jagung, and kita ambil akar dia sekali. Akar ni nak buat sup ke, tengoklah nak masak tom yum ke, masuk akar dia sekali. Mak kata tengok dalam hujan ni best tau petik sayur ni. Maklumlah kita tempat sini jarang sangat-sangat nak jumpa hujan tu kan. Bila jumpa hujan tu, ya Allah, seronoknya kan. Seronoknya rasa bila nampak hujan tu. Yelah, hujan kan kurang sangat-sangat dekat sini. Jarang nampak hujan. Bila hujan je kita keluar buat video sayur garden dekat belakang rumah. Tengok tu mak dah petik sayur banyak-banyak tu. Dia kata ambil lah gambar dia satu tengah pegang sayur tu. Cuba komen tengok, nanti Nas suruh Nas bacakan untuk mak komen-komen you. Ada kangkung, ada kesum, ketumbar, ada kemangi, apa lagi, kobis bunga. Itulah pucuk labu. Tengok tu, jom kita share-share sikit dengan family. Ada yang bagi kawan. And ada yang kita masak lah. Mostly kita masak sendiri, makan sendiri. Sebab kalau sayur rumah Nas tu kejap je habis. Every week sayur habis. So okay lah. Terima kasih. Stay tune next video. Jangan lupa tekan subscribe. Okay. Assalamualaikum.